Orang awam dia memandang akan balasan nikmat. Orang yang pilihan dia memandang bukan nikmat. Benda nikmat tu dia pandang mun'im, pemberi nikmat. Itu biasa dia. Budak-budak tufuliah, budak-budak lagi, berakal dia pendek. Ya, kalau dia buat kerja dia apa tuan? Dia nak cari ya kasih sayang hati ibu bapa dia ke, atau dia nak upah yang bapa dia bagi? Upah lah dia nak. Budak 7-8 tahun kan, ya 6 tahun ke, dah pandai bercakap, suruh pergi kedai. Kau pergi kedai pakcik terkejap, ambil lah upah RM5. Oh, berdesuk dia pergi kan. Kejap lagi besok pergi upah, kita bagi RM10. Wah, berdesuk dia pergi, besok dia tanya, tak nak pergi kedai lagi? Kalau kita bagi RM50, oh dia berjalan cincin dia lagi. Maknanya ni pandang upah. Kalau budak sudah dewasa sikit, dia nak ambil upah, dia malas, tapi kena suruh. Tapi kalau dah matang, tak payah suruh. Dia tahu apa keperluan ibu bapa dia. Sebab dia nak tackle hati ibu bapa, dia tak nak upah, dia tak nak dah. Mana tinggi martabat yang dah matang itulah. Itulah ibadat. Kalau ibadat nakkan syurga lagi, itu peringkat bawah kali, budak lagi yang nak bandingkan dengan atas. Mana orang yang telah mantap makrifat dia dengan Tuhan, maka dia dah diberikan kelazatan dengan Tuhan, dia tak pandang semua tu. Yang dia nak ialah Allah Ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau yang aku tuntut, keridaan engkau yang aku nak. Ya. Habis.